kita mempunyai tempoh seminggu rakyat boleh memperbandingkan manifesto yang dilancarkan oleh gabungan-gabungan. Barisan Nasional BN menawarkan aku janji had tempoh maksimum 2 penggal bagi jawatan Ketua Menteri jika parti itu dipilih mentadbir kerajaan negeri selepas pilihan raya negeri Sabah ke-17. Itu antara tawaran digariskan BN dalam Manifesto Rancangan Pembangunan Sabah 1 yang menjadi aku janji baharu untuk rakyat negeri berbekal pengalaman mentadbir sebelum ini. Menerusi manifesto dibentangkan hari ini, langkah menghadkan tempoh penggar itu sebagai usaha memperkukuh tadbir urus, ketelusan dan accountability dalam kepimpinan negeri. Pembentangan manifesto itu dibuat Bendahari BN Sabah, Datuk Seri Saleh Said Keruak, turut hadir pengerusi BN Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi serta pengerusi BN Sabah Datuk Seri Bung Mokhtar Radin. Manifesto BN juga turut mencadangkan penambahan 6 ahli Dewan Undangan Negeri lantikan bagi mewakili golongan minoriti di Sabah. Langkah itu bertujuan memastikan setiap komuniti tanpa mengira latar belakang mempunyai suara yang adil dalam proses penggubalan dasar negeri. Kalau boleh kita nak menang semua. Tetapi realitinya ialah kita perlu bekerja kuat bahawa pihak seteru politik kita juga mempunyai senjata-senjata yang ampuh untuk menyerang kita dan kita yakin pada kali ini gelombangnya akan ke arah biru dan kita birukan semula negeri Sabah. Kerana kita mempunyai sejarah yang panjang di mana negeri Sabah di bawah Barisan Nasional satu ketika dahulu adalah negeri yang sangat maju dan saya fikir jika BN diberikan mandat semula dan insya-Allah kita akan bersama dengan parti-parti dan gabungan yang lain bagi membangunkan semula negeri Sabah. Pada PRN Sabah ke-17, BN bertanding di 45 kerusi daripada 73 Dewan Undangan Negeri dengan 81% calon merupakan muka baharu, termasuk hampir separuh daripada mereka golongan profesional dan muda. Hari pengundian PRN Sabah ke-17 ditetapkan pada 29 November, manakala undi awal pada 25 November. Mengikut statistik Suruhanjaya Pilihan Raya, sebanyak 1,784,843 pengundi layak menjalankan tanggungjawab pada PRN kali ini, terdiri daripada 1,760,417 pengundi biasa, 11,697 anggota tentera berserta pasangan dan 12,729 anggota polis bersama-sama pasangan.